Doa yang sama untuk kita semua, Long. InsyaAllah. Ni, Along masih kerap keluar khuruj. InsyaAllah minggu depan jemaah kita nak keluar 3 hari. Saya ikut boleh? Mestilah boleh. Jomlah. Okey? Nanti saya beritahu Aminah. Tapi Long, apa-apa pun kita kena settle majlis kita dululah. Untung Aminah dapat bersuamikan kamu kan. Alhamdulillah. Terjerat lalu dibeban pilu hatiku. Kita ke sana. Sam, tadi aku macam nampak kereta Walid. Walid ada kat sini ke? Online kot. Alah, takkanlah Walid kau seorang je yang pakai kereta tu. Sam, Sally, cuba korang terus terang je sebenarnya apa yang tengah jadi ni? Apa-apa? Ha? Korang ada plan something kan sebenarnya? Sebab hati aku ni rasa macam kuat sangat cakap macam ada benda yang tengah jadi sekarang ni. Sebab tiba-tiba Adam suruh aku tidur kat hotel. Tiba-tiba Sally datang KL. Kan Sally? Tiba-tiba Raikal Mama ambil pergi jaga. Tiba-tiba kau suruh aku pakai cantik-cantik macam ni baju baru ni semua. Cuba kau cakap. Apa jadi sebenarnya ni? Alah, aku dah janji aku tak boleh cakap apa-apa. Kau ni je lah. Kau abaikan je lah Apa kau buat-buat tak tahu Insting kau tu kau keluar tepi. Boleh Jom. Alah, ya, kau buat je surprise. Bisa. Jom. Okay, fine. Sebab aku pun sebenarnya ada surprise juga untuk korang. Apa ni? Adalah rahsia. Korang nak rahsia dengan aku rahsia lah juga. Cik Aminah. Puan Aminah. Di sini ya Puan Aminah, bukan di situ. Come. Okey, sekejap. Kita kena tutup mata dia. Mata, Yes. Silakan. Ya. Sally, Sabarlah. kau jangan degil Sally, kenapa nak tutup mata ni? Sally, aku tak nampak lah. Ya, nak sampai dah. Sally, aku tak nampak tau. Dah. Okey. Okey. Astagfirullahalazim. Ready? 1, 2. Happy anniversary, sayang. Surprise. Surprise! Ya Allah. Semua ada? Dah, jom. Dalam kalbuku hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Sering kau yang aku rindu. Di langit mimpi datang bertamu. Merangkaikan kasih. Wa'ala barakatillah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fadal. Makan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alang-alang semua orang dah ada dekat sini. Aminah ada pengumuman sikit nak buat. Pengumuman apa, sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Umi, Walid, Mama, Papa, InsyaAllah nanti keluarga kita akan bertambah lagi seorang. Syukur. InsyaAllah. Aminah mengandung 3 bulan. Alhamdulillah. Tahniah Adam. Ni bukan setakat tambah madrasah ni, tambah anak sekali ni. Alhamdulillah. Syukur. Masya Allah. Sayang, kenapa awak tak bagi tahu saya dulu? Surprise! Perhatian semua, bukan Aminah je yang mengandung. Hazika pun mengandung. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Ini je.
Zika. Tanya. Kau dah berapa bulan dah sekarang? Alhamdulillah dia 2 bulan. Tak jauh sangat lah. Aku 3 bulan. Untunglah kau. Anniversary pun event besar macam ni. Tak adalah. Ini semua Adam yang plan. Aku tak sangka pun korang ada sekali tau. Zika, kenapa tak bagi tahu kat rumah? Tak adalah. Saya sebenarnya kesian kat awak sebab yalah saya dengan Aminah ni dah masuk anak kedua kan. Awak tak dekat-dekat lagi. Saya kesian. Okeylah, saya balik. Gini daripada tahun-tahun yang lalu, mulut waka. Murau pula aku. Sabar. Aku rasa macam nak. Sally, diorang dekat rumah semua tak tahu ke? Pasal apa ni? Sally dah mengandung sebenarnya. Dah 2 kali dah. Tapi dia gugur. Allah Akbar. Babe, kenapa kau tak beritahu aku? Sebab tak ada apa-apa pun. I was pregnant for 8 to 9 weeks. Lepas tu aku tak ada rezeki nak macam mana kan. Ustaz Aslam macam mana? Alhamdulillah, dia okey je. Dia lah yang paling banyak nasihat I, suruh I sabar, terima kadar-kadar. Tapi korang doakanlah I ya, cepat sikit dapat baby. Of course. Kita orang tak pernah lupakan kau dalam doa kita orang tahu, kan? Awak? Thank you tau buat semua ni. Tapi mesti awak penat kan sebenarnya nak plan semua benda tu untuk saya. Tapi saya appreciate sangat-sangat, okay? Awak tahu tak, this was the best anniversary yang kita pernah celebrate sama-sama. Sama-sama. Tapi awak yang bagi kejutan lagi besar tadi. Kenapa tak bagi tahu saya awal-awal yang awak mengandung? Mana boleh? Apa awak ingat awak seorang je pandai buat surprise? Saya pun pandai, okay? Yelah, apa-apa pun, saya happy sangat dengan apa yang Allah bagi dalam hidup kita sekarang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya harap kita dapat baby girl pula lepas ni. Dan mesti lagi cantik dari awak. Excuse me? Kenapa pula? Yelah, sebab nanti kan muka dia ada campur dengan muka saya. Mesti lagi cun. Oh. Main kasar ya awak sekarang? Okay, fine. Alah, tak adalah. Awak lagi cantik. Tak payah. Sama-sama cantik. Tak payah. Awak lagi comel Saya buat sendiri. sebab awak lagi comel nanti. Percayalah. Tersemat dalam kalbuku, hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Sering kau yang aku rindu, di langit mimpi datang bertamu, merangkaikan kasih yang teraku. Jangan kau pernah merasa sehalus ragu di hatimu. Kaulah yang benar-benar